Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak tunjukkan pula macam mana kita nak masukkan FAQ, Frequently Asked Question, ke dalam Facebook page kita. Okey, senang je. Dekat Facebook search box ni kita type je FAQ. Akan keluar kat sini FAQ tab, the fastest way to answer your fan. Okey, kita klik sini. Okay, kita pilih kat mana kita nak masukkan FAQ kita tu dalam page yang mana lah. Sekejap, saya ambil lagi saja-saja suka. Saja je suka-suka. Okay, klik pula kat sini add FAQ tab yang biru ni. Okay, dia dah masuk dah. Mana ya? Kat bawah ni kot. Satu. Okey, kat sini dah keluar dari sini. Kejap, saya salah tekan ni. Tekan kat gambar ni pula. Okey, saya nak tukar gambar. Okey, pergi ke edit setting. Gambar ni saya tukar. Klik kat change, choose file. Okey, gambar tu dah bertukar. Save. Okey, dah tukar dah. Okey, kita klik kat sini, nak setting dia. Okey, kita klik kat admin panel warna hijau ni. Kita masukkan email kita. Header. Header ni kita boleh letak title ataupun picture. Saya letak header ni title je lah. Description ni saya letak. Okey, saya nak tunjuk macam mana nak masukkan soalan dengan jawapan. Okey, soalan saya dengan jawapan saya dah siap kat sini. Saya besarkan. Ni soalan saya dengan jawapan. Okey, saya copy soalan saya. Soalan, lepas tu copy jawapan. Paste. Nak tambah soalan lain, kita boleh klik atas ni ataupun kat bawah ni lah. Saya klik bawah ni lah. Okey, satu soalan dah masuk betul. Okey, saya tunjukkan. Okey, 3 soalan je lah. Ketak nanti video ni jadi panjang. Paste. Jawapan dia tadi. Oh, yang first tadi akan jadi kat bawah. So kalau ada beberapa soalan macam saya buat ni, yang paling penting sebenarnya soalan yang bawah ni. So saya isi yang first, pertama penting kat bawah ni, kedua penting, ketiga ni, yang atas ni sebenarnya yang tak penting sangat lah. So nanti yang paling penting tu akan jadi kat atas. Saya harap faham apa yang saya cakap ni. Okey, pemulangan barang, copy.
Okey. Ada 3 soalan. 3 soalan. Ada 3 soalan sepatutnya. Okey. Jangan lupa update kat sini. Kita nak masukkan email tadi. Kita tadi tu boleh yang header ni kita boleh letak gambar ataupun katakanlah saya ambil gambar. Gambar ke tak payahlah. Saya ambil title je lah, senang. Tukarlah title ni. Tukar apa? Question and answer ke FAQ, frequently asked question ke. Lepas tu jangan lupa update sini. Klik update. Okey, kita update. Kita klik kat go back ni. Go back. Okey, dah ada 3 soalan ni. Okey. Pergi kat wall balik. Okey. Klik balik kat situ, kita nak tengok macam mana. Macam ni dah. FAQ. Ni header tadi lah. FAQ ni kalau kita tukar tadi kan memang tak tukar FAQ je. Ni soalan ni. Cuba sini. Pemulangan barang. Anda ni jawapan dia semua. Jawapan dia. So kat sini. Anda boleh. Okey. Pergi kat sini lah. Okey. Rasanya sampai di situ saja. Kita akan berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih.